Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana limpah kurnianya tugasan ini berjaya disiapkan. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Musliza binti Mat Yusof, pensyarah khusus PAKL 1032 Seni Asas Kulinari atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat yang diberikan sepanjang pelaksanaan tugas ini. Penghargaan turut ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan atas kerjasama, perkongsian idea dan sokongan yang telah diberikan. Tidak lupakan juga kepada ibu bapa serta keluarga yang sentiasa mendoakan dan memberikan dorongan sepanjang menyiapkan tugasan ini. Semoga hasil tugasan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi rujukan yang berguna pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Pemilihan menu masakan. Hidangan pasta minyak cili dipadankan dengan sos sukiya disertakan dengan keledek goreng sebagai pengganti ketan goreng yang lebih sihat serta dihidangkan bersama salad segar. Kemudian, pasta discual. Cara penyediaannya ialah rebus spaghetti, toskan dan ketepikan, tumis mentega, bawang putih dan bawang holen, masukkan minyak cili dan tomato puri, kemudian masak seketika. Tuangkan krim putih, kemudian perasakan. Tambah air rebusan jika sos terlalu pekat. Masukkan oregano dan keju parmesan, kacau sehingga sebati. Gaulkan spaghetti dengan sos dan hidangkan ketika panas. Kemudian, kita beralih kepada karamelisasi lemon brulee. Cara penyediaannya ialah potong lemon, perah jus dan simpan kulitnya. Masak krim putih, gula dan parutan kulit lemon. Masukkan jus lemon dan esens vanila, kemudian kacau. Tapis dan sejukkan campuran. Sejukkan sehingga mengeras. Tabur gula dan karamelkan dan hidangkan. Kemudian, cara penyediaan strawberry lemonade bumis pula. Hancurkan strawberry dan masukkan ke dalam gelas. Campurkan jus lemon dan air gula. Masukkan ais dan tuang air sejuk atau sparkling water. Kacau hingga sebati. Hiaskan dengan hirisan lemon dan daun pudina. Apa itu susunan kerja? Susunan kerja ialah perancangan langkah-langkah kerja yang dilakukan secara teratur mengikut urutan masa bagi memastikan sesuatu tugasan dapat disiapkan secara sistematik, tepat dan selamat. Okey, dalam konteks amali memasak, susunan kerja merujuk kepada setiap urutan proses penyediaan makanan yang bermula daripada persediaan awal, penyediaan bahan, proses memasak sehinggalah kepada penyajian hidangan. Susunan kerja ini membantu memastikan penggunaan masa, alatan dan bahan menjadi lebih teratur serta mengurangkan kesilapan semasa penyediaan makanan. Baiklah, lihat kepada susunan kerja kumpulan kami. Kami mula menyediakan bahan tepat pada pukul 9 pagi dan seterusnya diikuti dengan proses-proses seterusnya. Dan tepat pada pukul 11 pagi, kami mula menyediakan hidangan. Seterusnya, pengiraan kos. Pengiraan kos ialah proses mengira jumlah perbelanjaan yang terlibat dalam penyediaan sesuatu hidangan, termasuklah kos bahan mentah dan kos lain yang berkaitan. Pengiraan ini membantu memastikan penggunaan bajet lebih terancang, mengelakkan pembaziran serta menentukan harga jualan yang berpatutan. Baiklah, berikut merupakan harga pengiraan kos bagi kumpulan kami. Dimulakan dengan pengiraan kos bahan basah. Jumlah kos bahan basah adalah RM29.43, diikuti dengan kos bahan kering adalah sebanyak RM10.95. Kos keseluruhan produk bagi bahan kering dan bahan basah adalah sebanyak RM40.38. Kemudian diikuti dengan kos upah adalah sebanyak RM18. Kemudian kos overhead adalah sebanyak RM1.40. Kos keseluruhan bagi menghasilkan hidangan ini adalah sebanyak RM59.78. Oleh itu, kos seunit porsi makanan yang dimasak adalah berharga RM14.95. Baiklah, kita teruskan pula dengan centerpiece. Centerpiece merupakan elemen hiasan utama yang diletakkan pada ruang penyajian bagi meningkatkan nilai estetika dan menarik perhatian terhadap hidangan. Penggunaan centerpiece membantu menghasilkan persembahan makanan yang lebih kreatif, tersusun dan profesional serta melambangkan konsep atau tema sesuatu hidangan.
Baiklah, bagi pemilihan menu kumpulan kami iaitu namanya Spaghetti di Suki Oil. Hidangan ini merupakan hidangan fusion yang menggabungkan spaghetti dengan sos cili oil berkrim. Hidangan ini disajikan bersama ayam grill dan ubi keledek rangup bagi menghasilkan gabungan rasa yang seimbang dan menarik. Bagi melengkapkan persembahan, centerpiece telah digunakan sebagai elemen hiasan utama untuk meningkatkan nilai estetika serta menyerlahkan konsep hidangan. Penggunaan centerpiece menjadikan penyajian lebih kemas, kreatif, profesional sekaligus memberikan daya tarikan visual kepada juri atau tetamu. Secara keseluruhannya, amali memasak ini telah berjaya mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu menghasilkan satu menu inovasi makanan sihat yang berkualiti melalui perancangan yang sistematik dan pelaksanaan yang teratur. Menu yang dihasilkan iaitu pasta di Suki Oil, karamelisasi lemon brulee dan minty strawberry splash bukan sahaja menepati aspek rasa dan pemakanan, malah berjaya menampilkan kreativiti dalam penyediaan serta persembahan hidangan. Sepanjang pelaksanaan amali, kami telah mengaplikasi pelbagai kemahiran seperti pengurusan masa, pembahagian tugas, komunikasi yang berkesan, kerjasama berkumpulan serta pematuhan terhadap aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Selain itu, penyediaan pengiraan kos, penyusunan kerja dan penggunaan centerpiece turut membantu meningkatkan nilai profesional serta estetika persembahan hidangan. Walaupun terdapat beberapa kekangan kecil sepanjang proses penyediaan, semua cabaran dapat diatasi melalui kerjasama yang baik dalam kalangan ahli kumpulan. Pengalaman ini telah memberikan pendedahan yang bermakna serta meningkatkan keyakinan kami dalam menghasilkan hidangan yang memenuhi standard pertandingan. Jadi, ini adalah lampiran gambar sepanjang proses penyediaan dan hasil makanan kami. Untuk cadangan penambahbaikan pula, kami telah mendapat 2 komen untuk menambah baik makanan kami. Pertama sekali, untuk pasta di Suki Oil. Tuan Haji Hakim telah memberi komen bahawa pasta kami tidak cukup pedas. Jadi, kami telah pun menambah baik pasta kami dengan menambah chili oil dalam sos sukiya. Seterusnya, untuk lemon brulee. Lemon brulee itu tidak terjadi seperti yang sepatutnya, iaitu ia tidak mengeras kerana masa tidak mencukupi. Jadi, Dr. Musliza telah memberi komen untuk menambah baik dengan meletakkan telur dalam adunan agar ia dapat mengeras dengan cepat. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.